Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Airil bin Muhammad Arifin dari SJKC Bertamrili. Pada hari ini saya akan membentangkan satu amalan baik bersempena Seminar Antarabangsa Amalan Terbaik secara virtual dengan tajuk Penggunaan Aplikasi Kelas Dojo dalam Membentuk Tingkah Laku Positif Murid. Pengenalan. Isu yang telah dikenal pasti ialah wujud masalah tingkah laku dalam sesi PDP. Masalah tingkah laku ini termasuklah masalah mengganggu murid lain, tidak menyiapkan kerja rumah dan kurang motivasi untuk memberi respon semasa sesi PDP dijalankan. Isu yang kedua, tiada aplikasi yang mampu memberi maklum balas secara terus. Ketiga, isu berkaitan pemberian ganjaran berbentuk digital. Dan keempat, adakah wujud medium untuk komunikasi antara ibu bapa dan guru? Maka perkara ataupun isu-isu ini telah dikenal pasti dan ada satu aplikasi yang memenuhi kehendak dan mampu untuk menyelesaikan isu ini, iaitu aplikasi Kelas Dojo, yang mana aplikasi ini mampu untuk mengawal tingkah laku murid melalui motivasi ekstrinsik, iaitu pemberian ganjaran secara digital. Yang kedua, melalui aplikasi ini, guru dapat memberi respons secara terus terhadap tingkah laku murid melalui pemberian token ataupun mata. Dan melalui aplikasi ini juga, guru dapat berhubung terus dengan ibu bapa melalui email. Dengan itu, mereka dapat mengetahui tindakan atau tingkah laku anak mereka semasa sesi PDP dijalankan. Rasana dan justifikasi amalan baik ini yang pertama, melalui pemerhatian awal yang telah dilakukan, wujud gangguan PDP seperti kurang mendengar arahan, rendah motivasi serta gangguan terhadap PDP yang dijalankan. Bukan itu sahaja, pemilihan kelas dojo yang mempunyai ciri-ciri yang mampu untuk membentuk tingkah laku positif murid melalui pemberian ganjaran digital, maklum balas segera oleh guru terhadap tindakan atau tingkah laku murid semasa sesi PDP dijalankan, serta komunikasi antara ibu bapa dan guru secara terus mampu untuk membantu menangani tingkah laku negatif murid semasa sesi PDP dijalankan. Bukan itu sahaja, melalui kajian yang dijalankan oleh Brown pada tahun 2021, kelas dojo ini didapati mampu untuk mengekalkan motivasi serta kolaborasi murid semasa sesi PDP dijalankan. Metodologi dan pelaksanaan. Kajian yang dijalankan ini ialah kajian tindakan yang telah merujuk model kajian tindakan oleh Chemis dan McTaggart 1988, yang mana melalui model ini terdapat 4 fasa yang dilakukan. Yang pertama, fasa tinjauan. Yang kedua, fasa perancangan. Yang ketiga, fasa pelaksanaan. Dan yang keempat, fasa refleksi. Dan kesemua fasa-fasa ini telah digunakan oleh guru untuk melakukan amalan baik. Seterusnya, sampel yang dipilih ialah murid tahun 3 seramai 14 orang murid, yang mana persampelan bertujuan telah digunakan. Ini bermakna murid-murid ini mempunyai ciri-ciri yang ditetapkan oleh guru. Apakah ciri-ciri itu? Ciri-ciri tersebut termasuklah murid yang diajar oleh guru tersebut dan juga mempunyai masalah-masalah tingkah laku serta sosioekonomi dan tahap pencapaian akademik yang berbeza. Seterusnya, instrumen yang digunakan untuk mengenal pasti keberkesanan penggunaan aplikasi Kelas Dojo ialah borang pemerhatian tingkah laku yang mengandungi 5 kriteria positif dan negatif serta soalan temu bual berstruktur yang mempunyai 8 item yang telah ditanyakan kepada 3 orang peserta kajian atau pemurid. Seterusnya, dari segi pelaksanaan, aplikasi Kelas Dojo ini telah dilaksanakan selama 4 minggu. Seterusnya, impak amalan baik kepada murid dari segi pemerhatian wujud kekerapan tingkah laku positif yang lebih tinggi berbanding tingkah laku negatif. Tingkah laku positif ini termasuklah memberikan respons, mendengar arahan dan menyiapkan tugasan yang diberikan dengan baik. Manakala tingkah laku negatif termasuklah mengganggu rakan,
dan juga apa sahaja tindakan yang mengganggu sesi PDP yang dijalankan. Maka melalui penggunaan kelas dojo ini, wujud kekerapan positif yang lebih tinggi berbanding tingkah laku negatif. Seterusnya, melalui temu bual yang dijalankan juga, murid didapati suka dan faham tujuan token diberikan dan juga memberikan respon bahawa mereka melakukan tingkah laku yang positif serta ingin aktiviti ataupun penggunaan kelas dojo ini diteruskan sepanjang tahun. Impak kepada guru dapat meningkatkan tingkah laku positif murid dan dapat mewujudkan suasana bilik darjah yang positif. Manakala impak kepada ibu bapa pula, ibu bapa dapat respon secara terus mengenai tingkah laku anak mereka dan juga wujud kerjasama antara guru dan ibu bapa bagi sesi PDP yang dijalankan. Seterusnya, peranan alam-alam baik dari segi penggunaan aplikasi kelas dojo itu sendiri yang merupakan sistem ganjaran berbentuk digital yang membantu mengawal tingkah laku murid. Dari segi peranan guru pula, guru bertindak untuk menyemai nilai murni, memberi pengiktirafan, memastikan konsistensi dan keadilan ganjaran. Manakala ibu bapa pula berperanan untuk bekerjasama dalam membentuk tingkah laku positif murid semasa sesi PDP dijalankan. Secara kesimpulannya, penggunaan kelas dojo dapat membantu meningkatkan kawalan kelas, motivasi dan juga kolaborasi murid. Seterusnya, kelas dojo dapat memberikan impak kepada banyak pihak dan impak yang positif. Seterusnya, kelas dojo ini juga berpotensi diaplikasi secara meluas dengan komitmen para guru. Jadi itu sahaja pembentangan saya mengenai amalan terbaik. Semoga ianya memberi manfaat. Sekian, terima kasih.